Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Dari Arena IBSJ kami bawakan kepada anda siaran langsung pertembungan antara Kenali Yakin FC menentang pasukan AAK FC bagi membuat perhitungan untuk apakah drama yang akan terhasil di Arena IBSJ pada ketika ini. Paduisi permulaan ditiupkan untuk memulakan aksi final Liga Bahagian 1 FAS untuk edisi 2026 kali ini, dengan yang pastinya perlu diberikan perhatian oleh barisan pertahanan pasukan AAK. Namun ketika ini AAK pula mengatur gerak sepakan terus kali ini. Oh, terlepas di situ, bahaya keadaan ini. Oh, mujur pantas Nur Haziq mata dengan 7 kemenangan dan 1 seri. Itu juga dengan AAK. Oh, bahaya antara ini, kita nak bagaimana, sepakan terus dan itu dia. Tidak sebenarnya hantaran jauh yang dilakukan, akhirnya berjaya memberikan kelebihan kepada Naufal Akif untuk mencetak jaringan peribadi yang ke-6 untuk diri beliau dan jaringan pertama untuk AAK pada minit yang ke-22 ini. 10 minit yang awal tadi saya katakan Naufal Akif yang diletakkan selaku penyerang utama masih lagi belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Akhirnya setelah tempoh water break, beliau menunjukkan belang sebenar beliau selaku penyerang yang cukup berbahaya. Lihat bagaimana walaupun terjatuh, beliau berjaya mengawal kelajuan dan untuk melakukan serangan berbanding dengan AAK yang acap kali. Oh, kali ini sekali lagi Naufal, namun terlalu jauh pula torakan kedua sebentar tadi. Namun apapun, bola datang lagi untuk Dano. Dan saya kira hantaran ini perlu digerakkan dengan baik, perlu dihantar dengan sempurna ke dalam kawasan kotak penalti bagi penyerang ataupun para pemain Kenali Yakin melakukan sesuatu untuk menghasilkan jaringan. Akhirnya Syafiq tidak semena-mena satu sepakat percuma yang dijangka akan ditanduk oleh pemain ini, yaitu Faris Syazwan. Namun saya kira penyaring golnya adalah pemain yang melakukan sepakan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana jaringan penyemaan yang dilakukan. Sekali lagi kita lihat bagaimana pemain ini, Farid Ashraf. Oh, saya kira tidak ada sentuhan kerana lencongan itu cukup baik sebenarnya, memperdayakan penjaga gol AAK yang hanya mampu melihat saja, ataupun ada sedikit sentuhan dari Faris Syazwan. Kita juga sedang menanti dominasi perlawanan. Oh, hantaran yang cukup sempurna dilakukan. Bahaya keadaan ini. Sepakan terus. Oh, terlalu lemah. Pergerakan Zulfahmi di sebelah kanan, ataupun itu adalah kecederaan. Bahaya keadaan ini. Lembatan kali ini. Oh, terus saja kurang kemas pula daripada Syamsul Sidi. Hantaran kali ini, lihat bagaimana tandukan. Oh, dalam kedudukan offside. Saya kira hantaran itu sebenarnya baik dan Naufal Akif berada dalam kedudukan yang terbaik. Nah, lihat bagaimana timing yang sempurna untuk mereka pula kali ini. Hantaran jauh di sebelah atas. Oh, bahaya keadaan ini. Dibiarkan oleh pengadil. Dan itu dia tamat perlawanan dengan kedudukan akhir untuk 70 minit perlawanan. Kenali Yakin akan memulakan sepakan dengan Ayub Hakimi menanti. Kita lihat bagaimana sepakan kali ini dan berjaya diselamatkan. Tindakan cemerlang yang dilakukan oleh Ayub Hakimi berjaya melakukan agakan yang tepat. Dari segi keyakinan beliau, saya lihat tidak ada untuk pemain ini. Namun izhar yang mungkin merasakan diri beliau mampu untuk mengambil sepakan penalti ini. Pemain muda untuk Kenali Yakin. Lihat bagaimana Ayub Hakimi petang ini berhadapan dengan Nur Haziq.
Lihat bagaimana dari Afif, rebatan. Oh, cukup tenang. Sepakan daripada Afif sebentar tadi membawa ataupun melakukan sasaran ke sebelah kiri. Itu gol. Teknik yang cukup baik daripada bekas pemain berpengalaman ini, Hafif Ashraf. Ketenangan beliau dengan larian ke arah bola, rembatan, lencongan ke sebelah kiri itu memperdayakan penjaga gol Ayub Hakimi untuk Unisel ataupun AAK Unisel FC berada 1 gol di hadapan setelah Ini menjadi tanggungjawab pemain ini. Yang akan dilakukan oleh Syahrizad Abdul Malik. Rebatan, oh tenang kali ini Syahrizad untuk menewaskan Ayub Hakimi. Sepakan ke sebelah kanan yang dilakukan. sepakan kedua yang menghasilkan jaringan untuk Kenal Yakin. Syahrizad Abdul Malik yang berjaya memperdayakan penjaga gol Ayub Hakimi. Menghantar bola itu tidaklah terlalu serong ke sebelah kanan Ayub Hakimi. Namun beliau berjaya menyempurnakan tugasan untuk mengikat kedudukan dalam sepakan penalti. Namun perlu diingatkan Oleh Syahrizad Abdul Malik. Rebatan, oh tenang kali ini Syahrizad untuk menewaskan Ayub Hakimi. Sepakan ke sebelah kanan yang dilakukan. sepakan kedua yang menghasilkan jaringan untuk Kenal Yakin. Syahrizad Abdul Malik yang berjaya memperdayakan penjaga gol Ayub Hakimi. Menghantar bola itu tidaklah terlalu serong ke sebelah kanan Ayub Hakimi. Namun beliau berjaya menyempurnakan tugasan untuk mengikat kedudukan dalam sepakan penalti. Namun perlu diingatkan Ataupun Zulfahmi sebenarnya. Ketenangan yang ditunjukkan oleh Zulfahmi melakukan sepakan di sebelah kanan sudut tiang gol sebentar tadi. tewas Nur Haziq untuk kali kedua hasil sepakan daripada pemain ini. Oh, sudah pun merebahkan diri ke arah yang betul. Namun kelajuan bola yang dihantar oleh Zulfahmi Abdul Hadi itu cukup untuk menggegarkan jaring gol. Harapan sekali dengan Ayub Khairuddin. Kita lihat bagaimana sepakan daripada Khairuddin. Tenang untuk jaringan yang kedua untuk Kenal Yakin. Lihat bagaimana Khairuddin, pemain yang dipertanggungjawabkan untuk sepakan ketiga buat Kenal Yakin. Beliau melihat seketika ke arah gawang gol pasukan AK. Tenang menewaskan Ayub Hakimi. Dan kredit perlu diberikan untuk pemain ini yang terus menghidupkan harapan buat pasukan Kenal Yakin. Sepakan pertama yang gagal disempurnakan. Kita lihat bagaimana Naufal. Sepakan, oh cantik. Begitu cantik sepakan yang dilakukan. Memang terlalu sukar untuk diselamatkan oleh mana-mana penjaga gol sekalipun. Di angle sebelah kiri pintu gol. Nur Haziq yang jelas kecewa. Beliau beberapa kali sudah pun merebahkan bola badan ke arah bola yang betul. Namun ketinggian, kederasan, ketepatan dan teknik dari Naufal Akif itu gagal untuk diselamatkan oleh penjaga gol ini untuk AAK. Untuk mengambil sepakan ini. Kita lihat bagaimana Syukri rebatan. Oh, terlalu tinggi pula. Sepakan yang dilakukan oleh Syukri yang memberikan tekanan kepada Kenal Yakin. Kejuaraan Liga FA. Kita lihat bagaimana rebatan dan itu dia. Akhirnya Nasrullah Hanif berjaya mengesahkan kejuaraan menjadi milik AK untuk edisi Liga FS Division 1 2026 dengan sepakan yang cukup tenang. Kejuaraan kepada AK. Kita lihat sekali lagi bagaimana ketenangan yang ditunjukkan untuk
memberikan title kejuaraan untuk AAK bagi menggondol Liga IFS Division 1 untuk aksi final pada hari ini. Dari keputusan akhir, AAK FC berjaya menewaskan Kenali Yakin selepas kedudukan terikat 1-1 dan akhirnya mereka berjaya dengan menewaskan pasukan Kenali Yakin melalui penentuan sebagai penalti dengan jaringan 4-2. Jadi tahniah diucapkan untuk kedua-dua pasukan atas aksi yang dipamerkan dan tahniah kepada AAK FC